Okey, pernah tak korang berhenti sekejap dan terfikir, kenapa 1 jam tu ada 60 minit dan 1 minit pula ada 60 saat? Bunyi macam soalan simbol kan? Tapi percayalah, jawapan dia jauh lebih gempak daripada yang kita sangka. Cuba fikir, benda ni sebenarnya agak pelik kan? Sebab hampir semua benda dalam hidup kita sekarang ni, duit, ukuran, berat, semua guna sistem asas 10. Senang nak kira. Tapi, benda yang paling penting, aset kita yang paling bernilai, iaitu masa, tiba-tiba pula dikira dalam gandaan 60. Pelik kan? Jadi soalannya, kenapa? Kenapa masa dapat layanan VIP dengan nombor 60 ni? Apa yang special sangat? Okey, untuk faham semua ni, kita kena travel back in time. Jauh sangat. Kita nak pergi bongkar satu rahsia lama daripada pedagang Sumeria. Satu jawapan yang dah tersimpan lebih 5,000 tahun. Jadi, cerita kita bermula 5,000 tahun yang lepas di Sumeria, satu tempat yang sekarang ni kita kenal sebagai Iraq. Bayangkan, pedagang-pedagang kat sana ada satu masalah besar, masalah praktikal. Diorang perlukan satu sistem nombor yang senang gila nak bahagi-bahagi. Iyalah, nak uruskan gandum, bayar upah, jual beli barang. Kalau sistem nombor pening, memang tak jadi kerja lah. So, apa penyelesaian diorang? Inilah dia, satu sistem genius yang kita panggil sistem Sexagesimal. Susah nak sebut kan? Senang cerita, sistem asas 60. Dan diorang pilih nombor ni atas satu sebab yang sangat-sangat penting. Nombor 60 ni memang champion bab bahagi-membahagi. Tengoklah betapa powernya nombor 60 ni dari segi matematik. Nombor 60 boleh dibahagi dengan 12 nombor lain dengan sempurna. 12 tau. Bandingkan dengan sistem asas 10 yang kita selalu guna, cuma ada 4 je pembahagi. Ini maksudnya 60 ni 3 kali ganda lebih fleksibel. Bayangkan betapa senangnya urusan jual beli. Tak ada dah pening kepala dengan nombor perpuluhan yang berjela-jela. Okey, soalan seterusnya. Macam mana pula idea yang simple tapi power ni dikira? Dan macam mana ia boleh tersebar ke seluruh dunia? Jom kita ikuti perjalanan epik idea ni. Betul-betul dari jari jemari sampailah ke bintang. Dan inilah bahagian yang paling genius sekali. Cara diorang mengira. Lupakan pen, lupakan kertas. Tak perlu semua tu. Diorang guna ibu jari sebagai penunjuk. Sentuh 3 ruas dekat setiap 4 jari yang lain tu. Jadi, 4 jari darab 3 ruas, dapatlah 12. Lepas tu, diorang guna jari kat tangan sebelah pula untuk tanda setiap kali cukup 12. 12, 24, 36 dan seterusnya sampai 60. Simple tapi bijak gila. Dan yang bestnya, cara ni masih ada orang guna tau, terutamanya sesetengah pedagang kat Asia sampai sekarang. Lepas tu, sistem ni mula mengembara merentasi zaman dan tamadun. Mula-mula dengan pedagang Sumeria, lepas tu diwarisi pula oleh ahli matematik Babylon yang power. Dari situ, ia sampai ke tangan ahli astronomi Yunani dan akhirnya, boom, pada abad ke-14, ia jadi asas untuk jam mekanikal pertama ke Eropah. Satu perjalanan yang panjang. Nak tahu tak betapa tepatnya sistem ni? Tengok tablet tanah liat ni. Ini bukan calan-calan tablet ni. Ini kerja sekolah budak Babylon dari 4,000 tahun lepas. Dalam tu ada pengiraan punca kuasa 2 untuk nombor 2 yang gila tepat. Sampai sekarang, ia masih dianggap antara pengiraan paling jitu dari zaman purba. Bayangkan, kerja sekolah diorang pun dah macam ni. Kemudian, datang pula orang Yunani. Diorang ambil sistem ni dan guna untuk satu benda yang sangat cool. Memetakan bintang kat langit. Dan langkah ni sebenarnya adalah turning point yang sangat penting. Sebab tindakan ni seolah-olah dah kunci mati sistem asas 60 dalam dunia sains barat. Dari situ, ia merebak ke bidang navigasi, pembuatan peta dan dah tentulah pengukuran masa. Tapi, jangan sangka perjalanan sistem ni sentiasa smooth. Tak. Ada satu episod dramatik dalam sejarah di mana ada orang cuba nak gulingkan sistem ni. Ya, betul. Satu revolusi menentang masa. Kita pergi ke tahun 1793. Waktu ni tengah panas dengan revolusi Perancis. Orang-orang revolusi ni, diorang nak tukar semua benda. Nak bagi nampak logik, nampak moden. Dan ini termasuklah masa. So, diorang pun perkenalkan satu idea gila. Masa perpuluhan. Jadi, apa bezanya? Okey, masa yang kita guna sekarang, masa tradisional, 24 jam sehari, 60 minit sejam, 60 saat seminit, kan? Nah, masa perpuluhan Perancis ni pula, diorang cadangkan 10 jam je sehari, tapi 100 minit sejam dan 100 saat seminit. Semuanya nak bagi jadi asas 10. Memang satu perubahan yang gila radikal. Agak-agak berjaya tak? Gagal teruk. Sistem baru ni bertahan 17 bulan je. Lepas tu lingkup. Salah satu sebab paling besar, pekerja-pekerja memberontak. Sebabnya,
Minggu kerja ditukar jadi 10 hari. Maknanya, diorang kerja 9 hari, cuti 1 hari. Hilang dah konsep weekend. Mana tak mengangguk kan? Memang tak praktikal langsung. Diorang cuba lagi sekali pada tahun 1897, tapi tetap tak jalan. Akhirnya, pada tahun 1900, idea masa perpuluhan ni dikuburkan terus. Fikirkan, sistem metrik berjaya gantikan sistem ukuran lama macam kaki dan pound. Tapi bila sampai bab masa, memang tak boleh sentuh. Masa ni memang degil. Dan semua ni membawa kita kembali kepada persoalan asal. Kenapa nombor 60 ni kekal sempurna? Kenapa ia jadi juara yang tak boleh dikalahkan? Jadi apa rahsianya? Kenapa nombor 60 ni kebal sangat? Apa yang buat ia bertahan sampai ke hari ni? Jawapannya ada depan mata kita. Tengok ni, betapa kemas dan cantiknya bila kita bahagikan bulatan 60 minit. Sekarang, cuba kita buat benda sama dengan bulatan 100 minit. Cuba bahagikan dengan 3. Nampak tak? Terus keluar nombor perpuluhan yang tak ada kesudahan. 33.333333, serabut kan? Inilah kuncinya, kepraktikan dalam hidup kita seharian. 1 jam 60 minit tu, kita boleh bahagi 2 jadi setengah jam, bahagi 3 dapat 20 minit, bagi 4 dapat suku jam. Semua dapat nombor bulat yang cantik dan senang nak guna. Sangat praktikal. Jadi, selama 5,000 tahun, dari zaman Sumeria sampailah ke zaman kita, tamadun manusia dah buat test yang sama berulang kali. Dan kesimpulannya sentiasa sama. Keputusannya memang jelas, nombor 60 yang menang. Mutlak. Cuba kita renungkan sekejap. Daripada jadual kerja kita, waktu solat, temu janji doktor, sampailah ke saat kita tunggu azan maghrib untuk berbuka puasa, semuanya berpaksikan sistem purba ni. Satu sistem berusia 5,000 tahun yang masih membentuk setiap saat dalam dunia moden kita. Jadi, lepas ni, bila korang tengok jam, ingatlah, korang bukan sekadar tengok masa. Korang sebenarnya sedang melihat salah satu ciptaan manusia yang paling tua dan mungkin yang paling sempurna pernah dicipta.